Pernah tak rasa macam ni? Gaji masuk je dalam bank, tiba-tiba puf, hilang. Entah ke mana. Macam duit tu ada kaki sendiri. Padahal semalam baru tengok balance. Hari ni tinggal kenangan. Sebenarnya bukan sebab kita tak pandai simpan duit sangat pun. Tapi sebab mindset kita pasal duit tu sendiri. Bila duit duduk dalam bank, otak kita nampak duit tu macam, oh, ini duit belanja. Nampak nombor je terus rasa, oh, ini boleh beli kopi. Boleh check out Shopee. Dan boleh belanja diri sebab stres. Duit dalam bank ni bahaya sikit. Dia terlalu mudah dicapai. Gesek sikit, klik sikit, habis. Tapi emas lain. Bila kita beli emas, walaupun sikit, mindset kita terus berubah. Kita tak pandang emas macam duit nak belanja. Kita pandang emas macam harta nak disimpan. Sebab tu, ramai orang perasan simpan duit tu susah. Tapi simpan emas lebih menjadi. Best part dia, nak simpan tak perlu tunggu kaya pun. Dengan hanya serendah RM100 dah boleh start menabung. Untuk newbie, saya cadangkan letak target simple dulu. Contohnya, target 1 dinar atau 5 gram. Nampak jelas, ada target. Ada semangat nak capai. Lepas tu, buat je auto debit serendah RM100 sebulan. Biar je sistem tolong simpan untuk kita. Tak payah fikir banyak sangat. Tak payah tunggu rajin. Nanti lama-lama awak sendiri akan terkejut. Rupa-rupanya dah ada emas sendiri. Duit dalam bank selalu nak bocor. Tapi emas selalu buat kita rasa sayang nak kacau. Kalau awak nak, jom saya guide step by step macam mana nak simpan emas walaupun bajet kecil. Tekan button sign up untuk saya dapatkan butiran anda. Dan follow saya lagi untuk strategi kewangan simpanan emas yang waras, praktikal dan tak ada drama.